Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nur Ismail, Sony Alpha Guru dari Kuala Lumpur. Sensor saya pada hari ini adalah kamera terbaru dari Sony, iaitu Sony RX10 Mark V. Ia merupakan upgrade kepada kamera Sony RX10 Mark IV yang telah dikeluarkan pada bulan September 2017. Kamera ini masih menggunakan 1-inch sensor dan juga 20 megapiksel resolution. Kamera ini menggunakan lens Zeiss seperti yang lama, iaitu 24 ke 600 mm equivalent dengan aperture f2.4 ke f4. Kamera ini mempunyai processing unit AI yang baru dan juga Bion XR processor. Jadi ianya membolehkan focusing yang lebih cepat kepada subjek yang kita ingin rakamkan. Kamera ini juga dilengkapi dengan grip yang agak besar yang juga dapat menampung bateri yang baru, iaitu FZ100. Bateri ini punya kapasiti yang lebih besar daripada bateri yang lama, iaitu FW50 yang digunakan untuk RX10 Mark IV. Kamera ini juga dapat merakam video pada resolusi 4K 120 crop dan juga 4K 60 uncrop berbanding 4K 30 untuk Sony RX10 Mark IV. Kamera ini adalah amat sesuai untuk sesiapa yang mula-mula ingin berkecimpung di dalam wildlife dan juga bird photography, kerana ianya merupakan all-in-one solution, kamera dan juga lens yang didatangkan di dalam satu unit. Ianya juga merupakan satu solution yang amat baik untuk travel photography. Jadi kita tak perlu bawa kamera dan lens yang banyak. Hanya kita menggunakan satu lens, satu kamera bridge Sony RX10 Mark V. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.